So dekat sini banyak-banyak dalam banyak-banyak fasiliti saya paling suka yang drone tu lah. Saya punya pendapat tentang agroscience ni seronok lah. Sebab saya jarang jarang datang ke UU yang macam ni. Sebab dia banyak benda yang menarik. Contohnya macam drone tadi, saya jarang tengok drone naik. Itu macam pengalaman yang biasa bagi saya. Sebab kat UCamp ni banyak benda yang best sebab pada pemandangan dia hijau. Apa yang beberapa jam lepas saya sampai sini, saya dah tengok pemandangan yang hijau. Semua benda agro. Sampaikan saya rasa teruja. Muhammad Akil bin Muhammad Alias, wakil daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat. Bersempena lawatan kami ke UCamp, kami mendapat ilmu baru tentang drone dan kami mengetahui yang bidang pertanian ni sangat luas dan boleh diperkembangkan lagi jika belajar di sini. Nama saya Muhammad Danish bin Zulkifli. Saya dari Sekolah SGA. Pada pendapat saya lah, dekat UCamp ni banyak lah yang kita boleh belajar. Yang banyaklah bidang pertanian yang kita tak tahu. Tiba-tiba kita orang dapat tahu tadi yang masa kita punya Fesi cakap tadi. Lepas tu kita dapat tengok drone depan mata kita orang je. Itu pengalaman pertama saya lah, tengok drone depan mata. Kami sangat suka UCamp. Kami sangat suka UCamp lah. Yeay. Itu kami daripada SMK Agama Segamat. Kami nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak UCamp kerana terima kedatangan kami di sini. Banyaklah yang kami belajar di sini, antaranya saya boleh lihat live macam mana drone untuk pertanian dijalankan. Bukan itu sahaja, di sini kami belajar terdapat pelbagai kursus yang diadakan di sini, antaranya kursus agroscience dan juga perakaunan. Bagi sesiapa yang berminat, bolehlah datang ke UCamp untuk mencuburi minat anda. Boleh sambung pelajaran anda di sini juga sebab banyak pelepasan siswa Azhar yang berjaya. Jangan risau. Terima kasih. Semangat. Video paling top. Semangat!